Hari ni yang hari korang tunggu-tunggu sebenarnya. Kita orang nak photo battle. Okey, dengan siapa? Dengan diorang ni guys. Sini. Macam mana perasaan? Dah lama dah tak gathering. Cuma tu lah tak ada mecha. So rasa macam okey lah mecha tak ada kan. Okey lah, Mecha tak ada pun tak apa. Selalu sangat dia menang. Okey lah. Ni dah lama, sekian lama kita akan buat untuk yang ke-17. 17 apa? 17 Pro Max bersama Pro. Kau relax Aku tak tahu diorang nak buat apa. Aku join je diorang ni. Kita buat je apa diorang nak buat. Jom. So guys, hari ni kita orang sebenarnya nak photo battle. Untuk dah lama tak photo battle, kita orang comeback balik. iPhone apa guys? 17 Pro Max. Okay, sekarang ni kita ada 5 orang. 4 daripada kita orang akan challenge seorang. So, maksudnya setiap seorang akan dapat challenge daripada 4 orang daripada 5 tu. Tak tali mana? 5 orang ganjil. 3 lawan 2. Amat goyang ke? Boring. Satu lawan 4. Siapa engkau? Aku rasa kita boleh startkan sekarang lah. Sebab sekarang pun dah pukul 6.30. Hari ni sebenarnya nak ikutkan hari cuti orang Christmas. Kita orang dekat area TRX. Aku cuak sebenarnya sebab benda ni random. Aku harap aku tak kena potret. Sebagai pembukaan, better kita challenge diorang ni. Boleh? Sebelum diorang challenge kita. Ambil Apa dia? Susah sikit lah. Framing. Senang je framing. Oh tak ada. Mana ada frame tu? Ni. Okay Mel. Okay Mel. Kita orang nak challenge kau framing. 2 gambar. Shot 2 gambar. Boleh tak boleh? Sini, dekat sini. Okay, let's go. Okay. Macam salah bagi challenge je kat Kamil. Relax. Kau okey tak Mel? Relax. Okey kan Mel? Dah 15 saat dah. Bodoh. Mel. Dah depan muka bodoh. Kau tengah tengok apa? Buah nangka? Dapat. Dengan framing. Wesh, dah nampak dah. Weh, baik Zal. Oh, satu dah dapat Mel. Satu dah dapat. Nanti dapat. Okey. Sebab apa kau ambil gambar tu? Ha? Framing kan? Okey. Kita kena cari framing lah. Oi, macam tu Macam tu je. Tak boleh panggil orang Tak boleh, mana boleh. Tapi bukan geng kita lah. Kau ada geng ke? Tak ada. Okay guys, kalau aku lah kan jadi Kamil, framing tu ada B. Bulat tu. So guys, Kamil kena bahagian framing tau. Aku tak tahu lagi bahagian apa. Dah nampak. Dia dah sudah. Dua-dua gambar ni kenapa kau ambil? Yang ni sebab dikelilingi dengan pokok satu bangunan kat situ kan. So yang ni aku nampak framing dia, yang tu dengan ada orang kat situ. Mantap. Mel, one man down sekarang. One man down. So next pula. So next kita bagi dekat fake it atau architecture. Oh dia okey, dia tu ada power. Okey, sekarang kita nak challenge Jody. Moment sedap. Color. Semua benda senang sia. Semua benda senang susah lah. Tapi betul ke? Semua benda dah senang kan? Susah ni nak fikir. Sekejap kita fikir tau. Okey Odi, kau nak lari mana? Kita bagi dia minimal tak? Minimal shot. Boleh tak? Tak boleh. Yang pro Jadi tak master boleh. minimal tak boleh. Mati aku. Haks, bagi tips sikit Haks. Sebenarnya minimal dia lebih pada Haks tau. Kau tengok dia bangunan tu, kau ambil bahagian tepi-tepi dia je. Jadilah dulu. Tipu lah, Odi minta tips. Kau dah dapat satu kan? Weh, minimal senang. Aduh. Wih, baik dah Odi. Satu shot lagi satu ambil atas. Terus siap. Senang je. Okey, satu dah settle. Tunjuk sikit. Simple kan? Kita tanya Sifu, ni minimal ke ni Sifu? Dia punya dia panjang tu. Bukan dia panjang minimal lah, tapi kena ada subjek yang menarik. Ni lawan dulu ni. Okey, banyak dah. 3 game tu. Banyak Dodi. Banyak rekod ni. Senang je. Minimal lah. Itu pun tanya. Okey, ni gambar aku. Dah aku tanya, aku tunjuk kat cermin kat tingkap. Kat tingkap. Nanti aku tunjuk kat video lah. Okay, so aku ambil gambar first yang sana tu. Kenapa dia kau ambil ada LED tu. Okay. So itu pun Haks tunjuk tadi lah. Lepas dia tunjuk tu, terus aku power. Senang kan? Senangan master. Senang. Okay, simple. So next pula. Let's go jalan. Mel, aku dengan kau dah Mel. Has kan air tu. Kau dah. Aku dah. So lagi 3 orang. Tak boleh. Dah ambil tadi. Nervous guys. Dah lama gila tak buat challenge tu. So aku dapat minimal tadi tu sebenarnya memang start gila. Aku tak tahu nak shoot apa sebenarnya, tapi sama ada Haks dia tolong tadi. Dia tunjuk apa benda yang aku patut ambil lah. Sebab Haks dia more to minimal sebelum ni. So dia ada bagi tips kat situ. Okay, aku lebih pada moment ataupun gambar-gambar travel dan juga nature. So sekarang ni
kita challenge yang next pula. Tak, ni Odi dah bagi kamera aku, dia suruh aku sembang. Apa khabar korang? Ni pun after 3 months kot tak keluar dengan dia orang. 3 months weh, lama siap. Sebab aku dah start kerja, busy kerja hakiki. Freelance still buat lagi, cuma ambil jugalah job yang hakiki ni untuk bagi stable sikit kan. Dia suruh aku cakap depan kamera. Aku nak cakap apa ni, Bai? Okay lah, KL ni dah lama tak pergi, masih sama sini. Masih sama. Masih. GY member. Jadi potret. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, ready tak? Lah tak, aku nak balik dah. Rasa apa patut nak kena challenge kau? Color. Colour. Jangan harap kita orang bagi kau potret. Dua potret. Silakan Hak. Kawan-kawan boleh jadi ni. Tak boleh. Aku nak cari train dah, nak balik dah ni. Aku rasa kan nak kau pergi belakang-belakang. Kau selalu ke ambil gambar potret? Sikit-sikit. Oh, benar. Oh, Hak dah dapat. Ambil potret, itu foto. Tekan potret. Gigil. Sambung. Pandang sana ke? Okay, 1, 2, 3. Wih, lawa. Okay. Thank you very much. Uncle nama apa? Alkan. Thank you Uncle. Nampak? Siap approach stranger tau. Nampak? Cara-cara untuk approach stranger. Itu aku susah nak buat. Kita kena cakap baik dengan dia. InsyaAllah okey. Dia sebenarnya kau dah dapat satu. Okay. Dia dapat dah, baru ada durian pula. Background belakang tu durian. Dia nak ambil gambar abang. Sini. Sekarang ni musim durian Sekarang musim durian. Sekarang kita kena ambil gambar abang jual durian. Okey. Hak jangan gigil Hak. Sikit. Kaki tegur. Kaki saja. Okey. Thank you. Apa yang menarik perhatian kau untuk Sebab yang last ni dia Sebab ada durian. Dia jual durian. Okay. So ada background durian ni nampak menarik. Sekarang tengah musim durian. Faham. So aku tak makan lagi ni. Aku memang aku nak makan durian lah lepas ni. Noted. Yang ini tadi brother ni sebab dia tengah relax, santai. Lepas tu belakang dia ada neon ni. Oh, faham. Neon ni ada Tambah extra ni lah. vibe sikit lah kat dia. Portrait ni sebenarnya kena approach orang satu. Lepas tu nak tahan gigil tangan satu. Dua orang dah settle, tinggal lagi 2 orang pula. Empat. No. Tinggal Amin dengan Naif. Okey, siapa? Apa? Dia jalan-jalan Oh, yelah, tak Dia kita nak. tender. Kita nak tiga. Naif dengan Amin tiga. Kita bagi reflection lah. Tak payah. Tak payah reflection. Senang sangat. Itu senang sangat, tak payah bagi je. Makro, awak semakro. Yelah, kita kat sini. Nak challenge Amin apa? Tak ada. Kita challenge reflection. Tak, Amin. Tak, kau dulu. Amin tu. Aku paling tak suka Aku rasa brainstorm. ni paling senang gila. Okay. Tak ada, ni senang. Apa dia bro? Makro. Oh, babi time macam ni. Babi. Dulu aku dah pernah kena sial. Nasib lah, okay. Makro. Macam bodoh. Makro time macam ni Aku nak makro mata. Sini kau. Marah. Tahu. Aku nak jemput. Rasa macam sepanjang dapat buat challenge ni, dia mesti suruh aku buat makro. Aku dah pernah buat ni. Aku siap tolong kau tahu tak? Aku pun tolong dia orang ni. Aku tolong dia. Kau tak tolong aku. Sebab aku ada power. Buruk ah, okey. Kau rasa Naif punya gambar lawa lagi? Aku rasa dia punya okey lah. Okey lah. Sebab kau dia rasa. tahu apa dia nak buat. Ya ke? Bukan kau beritahu tadi? Aku dah beritahu lah. Senang lah. Cari apa? Bang. Tak ada. Come on lah Naif. Susah tu time macam ni. Kau memang sial. Kita nak kena buat yang susah. Aku nampak tu bunga-bunga. Bunga-bunga. Tu bunga. Aku tolong. Aku bagi lampu. Go. Atas. Member tolong Zia. Naif punya ramai tolong bai. Ni challenge ke? Tahu lah. Collab. Gigil lah Amin betul. Amin je menggigil. Boleh lah. Okey, so terangkan kenapa kau ambil gambar 2 tu. Itu je yang ada sekarang ni. Waktu-waktu macam ni itu je. Amin seorang je. Kita orang tengah fikir lagi apa benda nak bagi challenge kat dia. Sebab rasa nak cari yang susah. Sebab Naif tadi berjaya juga kan bagi susah kan. Betul dapat. Tadi Naif suggest creative shot. Tapi aku rasa creative shot Amin akan sekejap dia akan dapat. Serius, dia akan sekejap dapat. Mampus. Jangan terkejut ni. Aku tahu kau boleh. Kau jangan risau. Jangan gementar. Kita orang nak challenge kau creative shot. Wish. Dua creative shot. Creative shot can be anything bro. Boleh. Boleh? Okay, let's go. Makanan. Oh, aku dah Confident. cakap. Creative shot boleh kata
Luas juga dia punya tu. Luas. Tapi kita kena nilai kreatif dia tahap mana. Betul juga. Agaknya apalah Min ambil tu Yang ni sebabkan creative shot aku boleh guna member tak? Tak boleh, semua tak boleh. Takkan aku nak panggil orang suruh dia baring? Nasib tu dia macam tadi. Macam ni, betul orang pegang. Mampus basah. Basah Min. Dia lalu. Tunggu dia lalu Min. Kau rasa Amin dapat ke? Dapat lah mesti punya. Ini pro mah ni. Yeah. Weh, Haks dah jumpa creative shot lagi satu Min. Tu ah. Member terus berpeluh bye. Tengok sikit Min. Kicap kan? Gambar first dah dapat kan? Dapat. Ke ambil gambar dulu. Ambil gambar kat sini dulu. Kan? Tolong member. Alright. Okay Min, tunjuk gambar. Lawa. So ambil reflection ni sebab dia ada main pattern kat atas tu. Very So dia ada balance lah 50-50 kat situ. Nice. Lepas tu yang dia ada one ni aku ambil sebab framing bangunan tu. And dia punya colour-colour belakang tu lah menarik. So ada something lah belakang tu. Okay guys, so dah settle dah kita orang punya foto challenge. Sebenarnya nak kata battle pun sebenarnya tak ada battle pun. Sebab untuk yang first video untuk kita orang comeback ni, kita nak buat santai-santai, relax, enjoy dengan korang semua, okay? Thank you so much kat korang yang request. So ini khas untuk korang semua. Apa yang best dia masing-masing hari ni guna iPhone 17 Pro. Kita dah pakai ni dalam berapa bulan 3 bulan, 4 bulan. Satu function iPhone 17 Pro yang terbaru ni yang korang suka gila-gila. Aku rasa kalau iPhone 17 Pro Max ni aku suka bateri dia. Lama sial. Lama kan? Lama tau. Aku suka yang dual tu. Dual kamera. Bukan, dual kamera yang boleh depan belakang. Yes. Tak lain tak bukan lah 8X sebab aku shoot architecture. 8X memang aku punya favourite lah. Benda ni dulu aku benci gila. Aku tak suka benda ni. Tapi sekarang aku suka. Apa tu? Kau nak tahu apa? Apa? Kamera control. Yang belah tepi tu. Yes. Dulu aku rasa benda tu macam tak function, tapi sekarang aku rasa dah start. Apa kau gunakan benda tu? Aku dah start adapt dengan benda tu untuk senang tukar exposure, senang tukar mode, semua kat situ lah. Macam aku lah, personally aku suka dia punya function terbaru, dia punya selfie camera. Tak payah nak rotatekan kau punya phone, boleh ambil gambar selfie ramai-ramai. Okay, so thank you guys yang join kita punya ni. Sama. Okay, so next dekat mana korang boleh komen dekat bawah. Next kita buat battle. Mungkin dekat New Zealand. Ui, New Zealand Mungkin di Jepun. Okay, so guys, kita jumpa lagi dekat next video. Bye. Ciao. Assalamualaikum. Mecang, korang ready je. Okay. Okay, dah settle kan? Kau kena masukkan Lah tadi kau tu. Lah. Abang pengantin dah. Okay, ini bloopers Bloopers. bloopers. So nanti kita akan masukkan ini lah. Ya betul. Ending dia lah. Ya. Korang kena tengok sampai habis. Ya tu, kalau kau tak tengok kau rugi tu. Betul. Sebenarnya ada berapa minit lagi yang last. Sebab apa? Sebab Odi akan buat giveaway. Oh, betul. Betul guys, aku akan buat giveaway. Yes. Kamera camera. Betul. Korang Mantap. kalau Stand apa-apa pun by. korang kena Stand tune. apa-apa pun by. relax. Apa-apa pun korang kena. Kau tengok dia ni tak habis-habis lagi. Warna apa kau punya kamera? Mana tahu. Oh, dia box. Ui, blind box shoot. Aku hari ni memang aku takkan bagi balik budak-budak ni. Lagi-lagi dia ni, aku memang takkan bagi balik. Selagi tak 3 pagi, kau jangan balik. Esok kerja Mat. Oh, esok kerja. Okey, betul.